Okay guys, untuk trip kali ni aku akan bawa korang pergi Danau Toba. Tapi kali ni aku nak test something dengan telefon terbaru Oppo, iaitu Oppo Find X9 Pro. So aku tengok dia punya capability kamera dari segi video sampailah zooming potential. So jom kita mulakan video ni. Okay guys, hari ni aku dekat Indonesia. To be specific, dekat Danau Toba. So sekarang ni aku duduk kat hotel, nama apa? Bobo Cabin. Bobo Cabin. So dekat sini view dia melawa, tapi aku tak adalah ambil gambar banyak sangat sebab semalam pun sampai dalam pukul petang macam tu. So tak ada apa yang banyak saya boleh ambil. Tapi aku dah pergi kat beberapa spesifik location yang menarik. So aku bawa sikit korang yang jalan dekat area ni, jom. Okay, so ni dia kawasan Bobo Cabin ni. Kau tengok banyak cabin. Sampai atas ni tu ada hotel lagi. Tapi kita orang spesifik ni sebab antara orang pertama kita orang dapat first cabin. Betul-betul view tasik kat sana. Memang lawa. Tapi itulah, macam kita orang sampai semalam malam sikit kan. Dekat malam lah, dalam pukul apa kan? I think around jam 8 ke atas 8 macam tu lah, malam lah siut. Malam lah siut. So macam nak ambil gambar tak boleh lah. Tapi kat sini adalah aku ambil gambar pagi-pagi ni, which is very nice. Sebab kat sana sunset. So macam biasa, kita pergi ke first location tu dekat Ladang Teh. Situ view cantik juga. And then kita go to the next location dalam 4 location. So stay tune, kita test Oppo Find X9 Pro ni. Let's go. Okay, walaupun aku dah tunjuk kat korang Boba Cabin, tapi aku nak cerita sikit macam mana perjalanan aku di Medan ke Boba Cabin ni. Bagi aku perjalanan ni memang agak pedih jugalah sebab 2 jam setengah. Dan jalan ni pun aku boleh kata korang semua memang tak beberapa bagus sangat lah, dengan jalan kecil, dengan aku punya pak supir ni bawa laju gila. And aku boleh kata kalau korang yang tak tahan orang kata mabuk darat tu, memang masak lah macam aku ni kan, sampai-sampai dah pening kepala. But the view memang nice gila kat sini, macam korang nampak ni kan, daripada atas bukit ni. Memang mantap gila. Tapi itulah, you have to go through 2 hours yang sangat membedihkan lah. But the view bagi aku memang worth it lah. So kita dekat tempat yang pertama, iaitu dekat Ladang Teh. Apa nama dia? Sidamanik. So kita akan test lah dia punya portrait sikit, dan kita akan test zoom sikit. Sebab aku nampak kat belah sana tu macam ada pekerja dia. So kita nak zoom dalam 30 times macam tu untuk tengok dia punya capability zoom dia, cantik ke tak cantik. And then of course lah, kita akan main-main dengan filter dia untuk portrait. So we have to see tu. So korang tengok macam mana hasil dia. Korang rasa ngam tak ngam? So next location kita pergi tempat lain pula. So lokasi yang pertama ni adalah Ladang Teh. Aku boleh kata Ladang Teh kat sini memang cantik. Dia tak macam kamera Highland. Kamera Highland Ladang Teh cantik, tapi dia berbukit. Tapi ni lebih kepada flat. So kita boleh nampak lebih banyak lagi lah teh dia, dan juga suasana ke sekeliling kawasan ni sendiri. Dan aku boleh kata walaupun matahari betul-betul terik kat situ, tapi memang tak rasa panas. Rasa sejuk disebabkan angin dia yang fresh gila. Dan memang best lah nak ambil gambar. Mostly aku ambil gambar portrait, lepas tu 6 times juga view ultra wide. Dan hasil dia bagi aku memang aku puas hati lah kat sini. Lepas tu keesokan pagi tu kita orang gerak ke JT Haji Batak untuk naik feri ke Pulau Samosir. Okay, sekarang ni kita dekat atas feri nak pergi ke Berhulu berhala ke Pulau Samosir. Kat belah mana tu? Mungkin over there lah. perjalanan macam ke sana. So sementara tu aku nak test sikit video capability untuk Oppo Find X9 Pro ni. So basically dia ada fungsi Oppo Lock. So aku boleh category lah. So untuk video ni aku akan rakam mostly pakai ni, dan of course lah saya akan kamera dan akan rakam aku sambil rakam ni dua kali kerja, but it works. 4K30. So kita try. Aku rakam videographer dulu. So aku akan sync audio dia. So aku akan shoot 4K30, tapi disebabkan aku tak ada any filter, so aku tak boleh kawal lah aperture. Aku memang letak semua auto kecuali dia punya white balance lah. So kena dengar tu macam mana kita akan try zoom dekat pulau-pulau sana tu dalam 6 times. Tengok macam mana dia punya quality. Kita boleh pergi sampai 10 times, but of course lah quality terbaik adalah dalam 23 semua tu. Disebabkan dia auto, so aku tak payah fikir lah nak buat shutter speed berapa semua. Hanya focusing tu penting lah. Macam aku fokus kat videographer aku ni, dia pun fokus kat aku. Dan kita tengok kat atas. Kita tengok lah dynamic range macam mana. Dari segi awan tu looks pretty good. Dan lepas tu laut dia pun, ni laut ke tasik tasik kan? Tapi orang kata macam laut. Aku pun tak pasti yang mana satu. But aside from that, zooming potential okay, smooth. Nak pergi 1 times 0.6 tak ada hal, dan korang boleh shoot lock on all focal length. So that's pretty good. Tapi itulah, kita tengok lah macam mana aku color nanti. Aku expose semua. And kita akan ada beberapa gambar jugalah dekat atas feri ni. Macam gambar portrait, gambar apa ni, gambar-gambar apa tu, island-island tu sikit daripada jarak jauh. So yeah, kita akan bercakap kembali di lokasi yang seterusnya.
Ni part yang aku paling suka sebab view tengah tasik ni memang lain sikit. Air dia luas, angin dia slow, vibe dia memang tenang. So daripada stesen jetty ni, kita orang bergerak lah ke naik Bukit Holbung ni. Pak Supir pun steady je bawa, walaupun jalan dia dekat sini memang mencabar gila naik motor ni. Kalau korang nampak footage ni aku shoot menggunakan Oppo Find X9 Pro ni, shoot ultra wide, so dia memang aku boleh kata tak bergoyang teruk lah. But macam kau nampak lah, aku punya tangan ni pun pegang macam tu sebabkan jalan teruk sangat. Aku takut kalau aku terlepas aku punya phone, memang masak kat situ lah. Okay, sekarang ni kita kat lokasi yang seterusnya pula. Aku tak pasti apa nama tempat ni. Bukit apa? Bukit Holbung bro. Holbung. Holbung. Bukan house boom ah. No bro. So kita akan ambil gambar nature dekat sini. Adalah ambil portrait sikit. Tadi aku sepanjang nak pergi bukit ni, aku adalah rakam pakai phone sikit kan. Kalau kau tengok footage dia memang bergoyang lah sebab naik motor So yeah, bukit ni macam cantik kau tengok belah ni. So, Bush view dia. view dia very nice. So we can take some portrait dan sikit gambar apa macam biasa lah. Atas dia punya 6x, 3x and like dia punya maximum zoom lah. So yeah, let's go get some photo. View dia memang cantik gila, I'm not gonna lie. Angin dia kuat lah, but overall kalau korang yang nak datang ke Danau Toba ni ada tempat yang wajib lah. Dan korang boleh nampak lah adalah dia orang shoot sikit. Kita orang punya gambar kat sini dengan menggunakan drone. Tiba-tiba diorang offer dan kena bayar lah kat sini. Pretty nice lah overall tu, sebab kau boleh nampak seluruh Danau Toba dari bawah daripada Bukit Holbung ni. Alright, sekarang kita dekat Berastagi. So ni kat satu kafe dekat belakang ni ada gunung berapi. Looks really nice. So what we're gonna do is take some photo dekat belah sini, dia punya lavender punya pokok. And then dekat belakang tu ada kafe. Situ boleh ambil gambar macam-macam lagi. Dia punya kafe memang estetik. Dia makan sikit, ambil gambar sikit, and we good to go lah. Jom. Tempat dia memang relax sikit lah. Minum, borak, tengok view. Belakang kafe ni ada Gunung Sinabung. And dekat tepi kafe ni ada lavender garden kecil. Bagi warna pop lawa lah kalau nak shoot portrait tu. This part paling tip bagi aku yang paling chill lah. Dia tak kalut sangat sebab kat sini kita orang makan, lepak-lepak. Dan dia punya cuaca pun walaupun nampak panas, tapi disebabkan macam biasalah kita dekat bahagian atas bukit, angin dia memang sejuk, fresh dan relax. But bagi aku hasil gambar dia dari segi portrait tu memang ngam kat sini. Disebabkan kita gunakan lavender ni sebagai foreground. Dan portrait dia pun memang menjadi habis kat sini. Sekarang kita dekat destinasi yang terakhir, iaitu dekat bawah Gunung Sinabung lah. Sinabung. So kat sini dia macam ada sungai, air jalan laju, cantik lah. Dekat belah sana tu, tengok belah dia tu. Ada tu. Lepas yang paling best lah kat sini. Kau tengok, aku dalam air. Tengok, belakang tu. So kita take some photos, tapi tak adalah ambil banyak sangat portrait, just like lebih kepada nature, tak banyak gambar, mungkin like video sikit. And then kita kembali ke studio, cerita sikit pasal Oppo Find X9 Pro ni. So, jom. Air dia memang jernih, batu besar, bunyi air dia slow je, tapi air dia memang laju. And dekat sini aku tak adalah test ambil banyak gambar sangat, aku lebih test kepada video. So korang tengok video ni terlebih dahulu. Kita dekat kawasan ni, jalan sikit dekat belah depan tu. Depan tu atas tu gunung, so aku akan zoom visit 6x. Tu dia, gunung berapi mantap bhai. Tu jalan tu. So mostly bila aku pakai kamera ni, aku akan pakai ultra wide dia. So ni hasil ultra wide. Ultra wide tak luas sangat lah kalau kau pakai promote ni, aku perasan lah. So yeah, but aside from that, looks pretty good. Dan aku just jalan dan aku akan color grade. Dan aku boleh guna dia punya control ni, dia punya control, camera control untuk zoom macam ni je. But personally aku tak minat sangat, but hey, it works. So yeah, bagi aku tempat ni memang chill gila lah. Aku dapat test video capability dari segi dia punya stabilization. Lepas tu dia punya 120 fps punya mood. Tengoklah slow motion ni cantik ke tak. And honestly speaking, tempat ni lebih kepada tempat untuk chill lah. Tak adalah nak ambil gambar sangat. Dan view gunung daripada belakang tu memang ngam habis lah weh. Serius aku kata. Kalau korang berpeluang untuk pergi ke Danau Toba ni antara tempat yang aku suggest korang pergilah. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ni antara tempat yang aku sempat pergilah sementara waktu ni. But yeah, that's it untuk Danau Toba. Kita kembali ke studio. So kita kembali ke studio. So dah settle lah ambil gambar dekat Indonesia. Kita kembali ke Malaysia dekat studio. So apa pandangan aku tentang Oppo Find X9 Pro ni? Ada banyak benda lah, tapi kita nak cerita sikit pasal spek dan juga overall experience aku dengan telefon ni.
So first kali, design dia bagi aku memang cantik dah. Dia rasa lebih fresh kalau nak compare dengan kebanyakan phone yang keluar dengan design flagship tau, yang bulat kat tengah tu. It's not my kind of, cup of tea. But this one bagi refreshing look lah kat sini. Lepas tu dia punya design overall tu memang clean lah, nampak macam iPhone. And dia punya gamer control kat belakang ni, personally lah aku kata kat korang lah, aku tak pakai, Mat. Aku pakai sekali dan rasa benda ni aku disable lah kalau boleh, sebab annoying. Kadang-kadang nak ambil gambar ataupun nak ambil video, kadang-kadang kata tekan kat belakang ni. So kadang-kadang kata terzoom. Kita tengok kau zoom 3 time kat muka kau, tak function. So aku just never use it. But it's quite nice sebab dia rasa macam sedap dia punya vibration tu. But tak function sangat. So aside from that, bagi aku, design ni memang clean, memang cantik, memang nampak macam phone harga RM5,000 lah kat sini. Tapi aside from that, overall experience aku untuk performance dan juga dia punya screen memang cantik lah. Dah tahu phone flagship, korang tak akan kecewa dengan screen dia. Even dia punya chipset, walaupun bukan Snapdragon, which is MediaTek Dimensity 9500, aku rasa korang akan enjoy. Tak kisahlah ambil gambar, ambil video, main game, it's just complete set lah. Dan satu benda yang aku rasa orang akan tolak tepi lah kan pasal smartphone adalah dia punya software experience. Kalau OS pada Oppo Find X9 Pro ni memang one of the best OS yang aku dapat guna pada tahun ni or even next year, disebabkan it's technically as a next year punya phone lah, tapi dia orang keluar awal. But aku memang enjoy lah kalau sebab satu, customization dia cantik. Memang cantik dia punya wallpaper, lepas tu dia punya always on display. Dia semua benda yang korang expect pada smartphone Android ni memang ngam. Memang cantik dia dari segi icon semua tu kan. Tu benda yang aku suka lah. Kalau korang tanya pasal gaming tu, aku tak cerita sebab aku tak main game. But aku sepanjang guna ambil gambar, ambil video, phone ni tak pernah panas sangat pun. So that's kinda nice lah kat sini. So apa pandangan korang tentang Oppo Find X9 Pro ni? Deal or no deal? Cuba tulis comment section tu. Bye bye.